Miss Hilgers dalam satu pertarungan yang agak epik, terutama sekali di separuh masa pertama, persembahan yang ditunjukkan oleh Miss Hilgers. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tinggaran. Dua pundit paling terkenal di Malaysia yang merupakan pundit di stasiun TV Astro terkagum-kagum melihat keberhasilan Indonesia meyakinkan Miss Hilgers untuk bergabung di timnas. Karena Hilgers bermain di salah satu klub terbaik di Belanda saat ini. Ada satu lagi export Southeast Asia lah. Yang bukan import Bukan import. Oh, okay. Dalam perlawanan bunyi sikit lagu tema. Oh. Tepat sekali, Europa League dah. Dalam perlawanan Europa League semalam di Old Trafford. A European night under the Old Trafford floodlights. And the leaky roofs. And the leaky roofs. Tambah-tambah kalau hujan, tapi aku rasa dah fix lah bahagian leaky tu. Ada satu wall daripada Belanda, daripada klub FC Twente, bekas klub pengendali Manchester United sendiri, Erik Ten Hag spend 23 years dekat Twente. Tak sebelum aku sampai ke tajuk utama dia ni, aku cuba perhatikan line up kedua-dua pasukan. Adalah beberapa nama yang aku tak adalah kenal, tapi nama ni macam pernah tengok lah. Pemain berjersey nombor 2, muka dia pun ke arah-arah Asia Tenggara juga, berasal daripada asal keturunan keluarga dia daripada Manado, Sulawesi Utara. Miss Hilgers dalam satu pertarungan yang agak epik, bermain penuh perlawanan menentang Manchester United. Manchester United mungkin tidak berada dalam form terbaik, tapi umum mengetahui bahawa Manchester United adalah pasukan yang sangat berbeza daripada musim lalu, lebih kuat daripada musim lalu, dan mereka dahagakan kemenangan sebab in the weekend mereka tak menang lawan Crystal Palace kan. Mereka sangat dahagakan kemenangan. Terutama sekali di separuh masa pertama, persembahan yang ditunjukkan oleh Miss Hilgers ni. Miss Hilgers is not rumoured to play for a timnas. They already accepted the invitation to play for timnas. Dekat Fort Mock pun aku tengok dia nationality dah Indonesia. Dah Indonesia dah. Dan aku rasa dekat profile dia pun dia dah tulis timnas Indonesia dekat situ. The soonest ataupun paling awal kita boleh tengok kelibat Miss Hilgers ni, aku jangkakan Oktober nanti di World Cup qualifier pusingan ketiga nanti. Tapi aku rasa bila aku tengok dia dapat mengekang Joshua Zirkzee, dia dapat mengekang Alejandro Garnacho di separuh masa kedua, beberapa kali memberhentikan Marcus Rashford. Aku mula percaya dengan apa yang Robin van Persie cakap. Aku rasa dalam minggu lalu Robin van Persie bercakap dengan satu outlet media yang mengatakan bahawa dia tak faham kenapa Miss Hilgers accept the invitation to play for timnas, kerana kalau dibiarkan dalam mungkin satu ataupun dua international break nanti, kalau kekal prestasi dia macam ni, mungkin Ronald Koeman yang akan memanggil dia. In the weekend, hujung minggu lalu, dia memulakan perlawanan dengan FC Twente di Eredivisie di mana mereka menang 5-0. Jadi pasukan dia tengah berada dalam tahap yang baik. Dia sendiri tengah berada dalam tahap terbaik. Menarik untuk kita tengok apa yang Shin Tae-yong akan buat di bahagian belakang. Sekarang ni bahagian belakang ni mula ada bukan sahaja kuantiti tapi kualiti. Dua-dua, kuantiti dan kualiti ada. Dia dah ada Hubner, dia dah ada J. Izzaz, dia dah ada Rizky Ridho, dia dah ada Calvin Verdong juga, walaupun di sebelah kiri tapi boleh masuk ke dalam. Mana sekarang ni Elkan Bagot yang baru ini melengkapkan perpindahan. Lengkap lah bahagian belakang pasukan timnas. Aku rasa dia akan slot right in dalam pasukan, seperti mana J. Izzaz, integrasi dia ke dalam pasukan timnas akan terjadi sangat cepat kerana dia bukannya pemain berusia 17-18 tahun. Betul. Dia dah 23 tahun dan dia mempunyai pengalaman yang cukup di peringkat profesional. Semalam kita mendapat kejutan daripada akaun official Erick Thohir yang mana beliau mengumumkan ada 2 lagi player baru yang akan diserap masuk ke timnas Indonesia. Jadi ramailah DM, komen suruh aku cerita pasal benda ni. Boleh, tapi aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, please tekan tombol follow dekat sini. Dah tekan? Mantap coy.
Okey, player pertama adalah Mads Hilgers yang bermain dekat Liga Utama Belanda, Eredivisie, dan umur beliau baru sahaja 21 tahun. Muda lagi tau dia ni. Dia bermain sebagai seorang centre back dengan ketinggian 1.85 meter. Kalau tanya aku, adakah Indonesia memerlukan satu lagi centre back? Aku tak tahu sebab aku rasa centre back dekat Indonesia dah cukup padu, dah cukup solid. Macam J. Izzaz, Rizky Ridho, even Justin Harbner pun boleh turun main centre back. Jadi aku tak tahu sama ada Indonesia memerlukan seorang lagi centre back. Mungkin ini adalah lapisan sebab kan dia ni budak muda. Jadi for the next generation ke apa ke. Ataupun ada player-player ni yang akan diletakkan dekat bench lah sebab nak start dia ni kan. Sebab bila tengok dari segi market value, player Mads Hilgers ni, dia punya nilai tinggi tau. Mencecah 7 juta euro. Even lebih tinggi daripada seluruh skuad Vietnam, seluruh skuad Thailand, seluruh skuad Malaysia. Maknanya player macam ni tak boleh bro letak dekat bench. So korang rasa siapa centre back Indonesia terpaksa diletakkan dekat bench untuk mengisi Mads Hilgers ni? Komen dekat bawah. Okey, ada satu lagi player yang masuk ke tim Indonesia iaitu Eliano Renders. Yang itu aku akan buat video yang nanti, tapi aku dah minta tolong daripada korang komen dekat bawah nak Eliano Renders, barulah aku review. Okey, macam biasa yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Minggu ni PSSI dan FAM mengumumkan pemain-pemain warisan terbaru untuk mereka. Mads Hilgers dan Eliano bakal menyarung jersey merah putih. Harimau Malaya pula menunggu ketibaan Wan Kuzain dan juga Mads. Kalau kita tengok profil pemain-pemain ni, saya terpaksa mengaku yang timnas Indonesia sebenarnya lagi mengujakan. Datuk Midin ada cakap yang sebenarnya Indonesia dan Filipina ni ada advantage dalam mencari pemain-pemain warisan. Bagi pendapat korang, adakah ini permulaan skuad Harimau Malaya untuk mencari pemain-pemain warisan yang bagus? Bolehlah kita compete dengan Indonesia. Beritahu sikit. Video sebelum ni aku dah cerita pasal Mads Hilgers. Kalau korang tak tengok lagi video tu, korang kena tengok. Tapi kali ni aku nak cerita pasal satu lagi player yang diserap masuk ke timnas Indonesia, Eliano Renders. Sebelum tu aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Dah follow? Mantap cuy. So Eliano ni umur dia baru sahaja 23 tahun dan dia seorang player yang agak versatile. Dia boleh main dekat bahagian wing dan dia juga boleh main dekat bahagian attacking midfielder. Maknanya dia ada lebih daripada satu position. Jadi ini baguslah untuk addition to the team kan. Let's say kalau winger injured ke apa, dia boleh masuk. Kalau number 10 tak ada pun dia boleh main juga. Dia sekarang ni dipinjamkan dekat kelab Jong Utrecht, kelab dekat division kedua dalam Liga Belanda. Maknanya lepas Eredivisie ni, liga yang inilah. Tapi kelab ni aku tengok tak power manalah. Sebab dalam liga tu ada 20 tim. Tim ni berada di kedudukan 18. Dan setakat ni masih lagi belum menang apa-apa game. Ada 2 mata sahaja, maknanya ada 2 kali seri lah. Apa-apa pun, player ni masih lagi ada pengalaman yang banyak sebab bermain dekat Belanda. Jadi it's still a very good addition untuk timnas Indonesia. Korang komen pendapat korang pasal player ni. And macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, tekan tombol follow. Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman semuanya? Silahkan berikan komentar di bawah.